Viking mengorbankan seorang hamba kepada penjaga laut mereka apabila mereka melancarkan sebuah kapal. Hari ini, tradisinya adalah memecahkan sebotol champagne pada badan kapal. Ia dianggap membawa nasib malang jika botol itu tidak pecah. Mungkin Costa Concordia sudah ditakdirkan untuk menerima nasib malang sejak awal. Costa Concordia dimiliki dan dikendalikan oleh syarikat pelayaran terkenal Itali Costa Cruises yang merupakan sebahagian daripada Carnival Corporation yang mengawal 50,000 kapal pelayaran di seluruh dunia. Ia dilancarkan pada tahun 2005 dengan kos $600 juta dan ia merupakan salah satu kapal pelayaran terbesar di Itali. Ia sepanjang 952 kaki, selebar 116 kaki dan mempunyai kedalaman 26 kaki. Yang bermaksud apabila kapal itu terapung, 26 kaki berada di bawah garis air. Kapal itu seberat 60,000 tan. Ini bermakna ia perlu mengalihkan air sebanyak 24 kolam renang bersaiz Olimpik untuk terapung. Dek bawah, di bawah garis air, menempatkan fungsi mekanikal kapal, termasuk bilik enjin dan loji kuasa diesel elektrik. Di atas garis air terdapat 1,500 kabin mewah, 6 restoran, 13 bar, spa dan pusat kecergasan 2 tingkat, teater 3 tingkat, 4 kolam renang, kasino, disko dan pelbagai hiburan untuk lebih daripada 3,000 tetamu. Kapal ini dilengkapi dengan teknologi terkini di anjungan, carta elektronik yang menunjukkan kedudukan GPS di skrin dan alat pengukur kedalaman yang menunjukkan berapa banyak air di bawah badan kapal. Laluan diprogramkan ke dalam sistem dan sebarang penyimpangan dari laluan akan mencetuskan penggera. Apabila kapal persiaran melakukan pelayaran, hormat di hadapan sebuah pulau, penggera ini akan diaktifkan dan perlu diakui serta dimatikan secara manual oleh kaki tangan di jambatan. Pelayaran hormat, seperti lintas terbang, ialah amalan biasa dalam dunia kapal persiaran. Pada 14 Ogos 2011, Costa Concordia diminta oleh pihak pengurusan syarikat untuk melakukan pelayaran hormat di hadapan Pulau Giglio sebagai tanda hormat bagi meraikan sebuah festival di pulau tersebut. Kapten Francesco Schettino memenuhi permintaan tersebut dan Concordia berlayar rapat melepasi pulau itu pada waktu siang tanpa sebarang insiden. Untuk melakukan lintasan penghormatan yang menyimpang daripada pelan laluan yang telah ditetapkan, kru kapal mesti merancang dan menyelaras laluan tersebut. Mereka bermula dengan memeriksa carta untuk memahami kedalaman perairan tempatan dan menentukan jarak selamat dari kawasan cetek. Mereka kemudian perlu mengambil kira keadaan cuaca. Adakah angin akan meniup mereka ke arah atau menjauhi pulau pada masa mereka berlayar melaluinya? Kemudian mereka perlu merancang kawalan kemudi kapal. Jika anda berlayar dengan kapal layar kecil berhampiran perairan cetek, anda boleh menukar arah dengan agak cepat. Sebuah kapal besar seperti Costa Concordia memerlukan masa untuk mengubah haluan kerana saiz dan momentumnya. Itu bermakna anda perlu menjangka kedudukan dan arah kapal serta membuat pelarasan pada haluan anda jauh lebih awal sebelum kapal itu bertindak balas sepenuhnya. Pada pukul 19.00 pada 13 Januari 2012, Costa Concordia berlayar dari Civitavecchia, Itali untuk pelayaran selama 7 hari. Perhentian pertama yang dirancang adalah di Savona, di Riviera, Itali. 250 batu ke barat laut. Terdapat lebih daripada 1,000 anak kapal dan lebih daripada 3,000 penumpang, menjadikan jumlah keseluruhan seramai 4,229 orang di atas kapal. Kira-kira 600 penumpang menaiki kapal di Civitavecchia. Dalam masa 24 jam, semua penumpang mesti mengambil bahagian dalam latihan pemindahan. Dalam latihan wajib ini, penumpang akan belajar bagaimana bunyi penggera pemindahan, di mana lokasi bot penyelamat, di mana stesen perhimpunan mereka dan apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kecemasan. Tetapi buat masa ini, kapal mula bergerak dan para penumpang menyesuaikan diri dengan kehidupan di laut. Kapten Francesco Schettino yang berumur 51 tahun sedang melayan Dominika Kamorten yang berumur 25 tahun, seorang penari dari Moldova yang merupakan tetamu kapten tanpa bayaran. Kapten itu sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan. Tetapi mungkin kapten sebuah kapal besar mempunyai keistimewaan tertentu yang tidak dinyatakan dalam deskripsi kerja. Schettino memberitahu anak kapalnya bahawa dia berniat untuk melakukan sail pass sebagai penghormatan kepada Pulau Giglio. Anak kapal memperlahankan kapal sementara kapten pergi makan malam. Pegawai pertama Shiro Ambrosio mengarahkan kapal ke Pulau Giglio. Dia mematikan penggera kapal yang mula memberi amaran kepadanya tentang penyimpangan dari laluan yang telah dirancang. Schettino dan tetamunya makan malam bersama. Dan kemudian, Schettino membawa beliau ke anjungan pada pukul 21.00. Ketua pelayan kapal, Antonello Tiafoli, yang berasal dari Pulau Giglio, sudah pun berada di sana. Mentor Schettino, seorang bekas kapten Costa yang telah bersara, Mario Palombo, tinggal di pulau itu. Schettino mempunyai banyak sebab untuk melakukan penghormatan kepada Pulau Giglio. Seorang wanita muda untuk dipikat, mentornya dan ketua pelayannya. Anak kapal
kini meningkatkan kelajuan kapal kepada 16 knot untuk menebus masa yang dihabiskan Kapten semasa makan malam. Sementara ketua pelayan membuat panggilan telefon kepada bekas Kapten Costa yang telah bersara, Schettino meminta pegawai pertama Ambrosio untuk memeriksa radar bagi pihaknya. Kapten telah meninggalkan cermin mata bacanya di kabin. Ketua pelayan menyerahkan telefon kepada Schettino supaya kedua-dua kapten itu boleh berbual. Schettino meminta nasihat daripada kapten yang telah bersara itu tentang sejauh mana dia boleh belayar dekat dengan Giglio. Dia berkata dia mahu pergi sedekat 0.4 batu nautika, kira-kira 2,500 kaki dari pantai. Kapten yang telah bersara itu memberitahunya bahawa kedalaman air di situ baik, tetapi tiada keperluan untuk belayar terlalu dekat kerana sangat sedikit orang di pulau itu pada musim sejuk. Sebenarnya, dia berada di rumah musim sejuknya di Tanah Besar. Kapten Schettino pernah melakukan sail pass seperti ini sebelum ini, dan mungkin dia hanya mengambil hati kapten yang telah bersara itu dengan meminta nasihatnya. Apa yang menarik perhatian saya ialah Kapten Schettino bertanya kepada kapten lain tentang kedalaman, sedangkan dia sepatutnya merujuk carta yang menunjukkan kedalaman di sekitar pulau itu. Sekarang tumpuan beliau terbahagi antara skrin radar yang dia tidak dapat baca, panggilan telefon di mana dia mendapat nasihat supaya tidak berlayar terlalu dekat, dan anda hampir dapat merasakan lagak beraninya. Saya kapten sekarang. Saya pernah lakukan ini sebelum ini. Saya tahu apa yang saya buat. Saya boleh nampak pulau itu. Dan semasa dia sedang bercakap di telefon, kapal itu semakin hampir dengan pulau pada kelajuan yang direka untuk mengejar masa, bukan untuk mengelak pulau. Kapten Schettino kini bernavigasi berpandukan penglihatan, bukan instrumen. Dia mengarahkan jurumudi untuk mula membelok ke kanan, yang akan memusingkan kapal ke kanan supaya sejajar dengan pelabuhan Giglio. Tetapi kini dia sedar bahawa kapal itu lebih dekat dengan pulau daripada yang dijangkakan, dan dia melihat bongkah batu di bawah permukaan air di sebelah kiri kapal. Secara naluri, dia menjerit supaya kapal dibelokkan sepenuhnya ke kanan, yang bermaksud jurumudi memusingkan kemudi sepenuhnya ke kanan. Haluan kapal berpusing ke kanan dan mengelak batu-batu itu. Jika anda memandu kereta dan memusingkan steering, tayar belakang akan mengikut laluan tayar depan. Tetapi kapal berbeza. Apabila anda mengemudi, kemudi kapal akan berputar di sekitar tengah badan kapal yang bertindak seperti titik tumpu. Jadi apabila haluan Costa Concordia berpusing ke kanan, buritan kapal pula berpusing ke kiri. Schettino menyedari kesilapannya dan menjeritkan arahan seterusnya. Belok kuat ke kiri untuk mengimbangi arahan sebelumnya. Untuk seketika, haluan dan tengah kapal melepasi batu-batu itu. Ramai penumpang sedang makan malam apabila tiba-tiba terdengar dentuman kuat, diikuti dengan bunyi berkeriut-berkeriuk dan mencicit yang panjang apabila logam kapal melentur seperti tin. Kapal itu bergegah dan bergetak. Gelas-gelas jatuh dari rakbar. Pinggan-pinggan meluncur dari meja makan dan terhempas ke lantai. Kapal itu melanggar batuan yang menonjol berhampiran Pulau Tuscan, Giglio. Terumbu itu dikenali sebagai Las Col dan boleh dilihat pada carta kapal kira-kira 2,600 kaki dari pelabuhan. Costa Concordia menghantam terumbu itu 26 kaki di bawah garis air di bahagian kiri kapal menuju ke buritan, mengoyakkan dua kepingan logam panjang dari badan kapal sepanjang 160 kaki. Sebuah batu sebesar kereta kecil tertanam di badan kapal. Air laut mula membanjiri bilik enjin, menenggelamkan penjana dan enjin. Lampu berkelip-kelip dan kemudian padam, meninggalkan penumpang dalam kegelapan. Panik mula merebak di seluruh kapal. Tetapi lampu kecemasan menyala hampir serta-merta. Ketua jurutera melaporkan kepada anjungan bahawa air sedang membanjiri bilik enjin dan kapal itu akan tenggelam. Air laut naik dengan cepat ke paras papan Swiss utama bilik kawalan enjin. Geladak bawah kapal dibahagikan kepada beberapa petak besar. Jika 4 daripada petak ini dipenuhi air, kapal itu boleh tenggelam. Kapten Schettino di anjungan dapat melihat bahawa beberapa instrumen tidak berfungsi. Pada pukul 21.45 malam, loceng amaran dibunyikan. 2 whistle panjang dan 1 pendek memberitahu anak kapal tentang masalah. Pada pukul 21.50, kapal mula condong. Ia sedang condong ke sisi kiri, iaitu ke sisi di mana air sedang membanjiri bilik enjin. Anak kapal di atas kapal memberitahu penumpang bahawa semuanya baik-baik saja dan hanya ada kerosakan elektrik. Segala-galanya kini terkawal dan sila nikmati baki malam anda. Pada pukul 21.57, 15 minit selepas kapal melanggar batu, Schettino menelefon pusat operasi Costa Cruz. Dia memberitahu eksekutif Roberto Ferrarini, satu petak telah banjir, iaitu petak yang mengandungi motor pendorong elektrik, dan dengan keadaan seperti itu, daya apungan kapal tidak terjejas. Schettino tidak memahami betapa seriusnya impak itu. 5 petak sedang banjir dan dia tidak mendengar kata ketua juruteranya. Pengawal pantai mula menerima panggilan daripada penumpang di atas kapal
Mereka mengesan Concordia di radar mereka berhampiran Giglio 6 minit selepas panggilan pertama pada pukul 22.12. Mereka menghubungi kapal melalui radio dan bertanya apakah situasinya. Pegawai navigasi kapal, Simone Canessa, yang berumur 26 tahun, menjawab bahawa hanya berlaku pemadaman elektrik. Dia diarahkan dengan tegas oleh kapten untuk meremehkan situasi dan menegaskan bahawa semuanya terkawal, walaupun dia tahu kapal itu sedang dimasuki air. Pengawal pantai bertanya sama ada mereka memerlukan bantuan dan pegawai itu menjawab bahawa mereka tidak memerlukan sebarang bantuan pada masa ini. Enjin telah mati, skrin komputer menjadi gelap. Kapal sedang hanyut dan kehilangan kelajuan. Momentum kapal itu membawanya ke utara, sepanjang pantai pulau, melepasi pelabuhan. Kemudian melepasi semenanjung berbatu yang dipanggil Point Gabbianara. Langkah terakhir Schettino ialah mengunci kemudi sepenuhnya ke kanan. Momentum kapal itu membawanya ke hadapan. Akhirnya memutarkannya melawan angin dan melengkapkan pusingan 180 darjah. Angin kini menolak kapal itu kembali ke arah pulau. Air yang membanjiri dek bawah bersama angin kini mengalihkan berat kapal sehingga sengetatnya beralih dari kiri ke kanan. Schettino menurunkan sahu kapal, tetapi ia tidak mencengkam dasar laut. Pengawal pantai membuat satu lagi panggilan ke anjungan Concordia. Kali ini, juru navigasi memaklumkan mereka bahawa kapal sedang dimasuki air dan sedang sengit. Pada pukul 22.26, Schettino bercakap dengan Roberto Ferrarini di pusat operasi Costa dan memberitahunya bahawa 2 petak telah dinaiki air dan dia sedang mengemudi kapal ke darat. Hakikatnya, dia tidak mempunyai kawalan. Angin dan baki momentum kapal itu sedang membawanya ke arah batu-batu. Pada pukul 22.28, penawal pantai menghantar panggilan kecemasan untuk semua bot di kawasan itu menuju ke Pulau Giglio. Pada pukul 22.44, Costa Concordia berhenti di Punta del Gavionara, di dalam air sedalam kira-kira 65 kaki. Penumpang di atas Concordia keliru dan tidak pasti. Kapten Schettino meninggalkan anjungan dalam keadaan terkejut dan melihat ke arah kapal. 3,200 penumpang tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Lebih 1,000 anak kapal juga sama-sama keliru. Kapten kedua, Roberto Bozio, memulakan pemindahan awal sebelum arahan rasmi diberikan. Keputusan ini oleh pegawai muda dan anak kapal dianggap sebagai pemberontakan kerana mereka bertindak tanpa arahan daripada kapten. Sebahagian anak kapal mengarahkan rakit penyelamat diturunkan ke dalam air dan yang lain pula mengesyorkan penumpang kembali ke kabin mereka. Tiada kepimpinan yang jelas. Pada pukul 22.58, 7 whistle pendek dan 1 panjang dibunyikan, menandakan bot penyelamat perlu diturunkan dan kapal perlu dikosongkan. Hampir 2,000 orang telah berdiri di dek 4 selama 1 jam, menunggu, mengetahui apa yang akan berlaku, tetapi tidak tahu bagaimana untuk bertindak. 600 orang yang baru menaiki kapal beberapa jam lalu belum mengambil bahagian dalam latihan pemindahan. Latihan itu dirancang untuk hari berikutnya. Oleh kerana Concordia sedang condong ke sebelah kanan, adalah mustahil untuk menurunkan bot penyelamat dari sebelah kiri. Beberapa penumpang terjun ke dalam perairan musim sejuk yang dingin untuk berenang ke pantai. Apabila anak kapal mula membuka pintu bot penyelamat, keadaan menjadi huru-hara. Seseorang menjerit, wanita dan kanak-kanak dahulu menyebabkan panik menjadi semakin teruk. Bot penyelamat pertama tiba di pelabuhan Giglio sejurus selepas pukul 2300. Mario Pellegrini, timbalan Datuk Bandar Giglio, sampai ke pelabuhan dan menuju ke kapal dengan menaiki bot penyelamat. Tetapi mendapati tiada sesiapa yang bertanggungjawab. Penumpang sedang memanjat turun tangga tali di sisi kapal, sementara bot-bot datang ke tepi untuk mengambil mereka naik ke atas. Dalam tempoh sejam 15 minit, hampir 3,500 orang berjaya sampai ke kawasan selamat di pelabuhan Giglio. Pada pukul 12 kurang 15 minit malam, sebuah helikopter penyelamat tiba. Pada pukul 12.15, sejurus selepas tengah malam, hampir semua orang di bahagian kanan kapal telah meninggalkan kapal, termasuk Kapten Schettino dan beberapa pegawainya. Tetapi masih ada yang belum keluar dari kapal. Ada yang telah menaiki bot penyelamat terpaksa kembali semula ke atas kapal. Ketika kapal itu mula terdampar di atas batu, ia perlahan-lahan condong sehingga akhirnya berhenti pada hampir 70 darjah, menyebabkan beberapa bot penyelamat tidak dapat digunakan. Pada pukul 12.42 pagi, Gregorio De Falco, yang bertanggungjawab terhadap operasi menyelamat penawal pantai, menghubungi Kapten Schettino melalui telefon bimbitnya. Kapten Schettino menjelaskan bahawa dia terjatuh ke dalam bot penyelamat dan dia sedang duduk di atas batu di luar pelabuhan Giglio. De Falco, bekas komander dari tentera laut Itali, hilang sabar dan menjerit kepada Schettino, "Kau naik semula ke atas kapal, kau bodoh!" Schettino memberitahu bahawa dia akan menyelaras operasi menyelamat dari atas batu itu. Pada pukul 1 pagi, hampir 1,000 orang masih berada di atas kapal. Bot penyelamat dan helikopter terus menjalankan pemindahan, mengambil orang dari air dan kapal. Pada pukul 4.46 pagi,
Pemindahan direkodkan sebagai selesai. Pasukan bomba dan penyelamat mula mencari mangsa yang terselamat. 32 orang mati atau hilang. Schettino tidak pernah kembali ke kapal untuk membantu dalam pemindahan. Mangsa yang terselamat dibawa ke pelabuhan Santo Stefano di mana pusat penyelarasan dan bantuan ditubuhkan. Pihak berkuasa mengeluarkan larangan ke atas semua bot persendirian dan melaksanakan zon larangan pelayaran 1 batu nautika di sekitar kapal tersebut. Antara 14 hingga 30 Januari, penyelam tentera laut Itali, pengawal pantai serta perkhidmatan bomba dan penyelamat mencari mangsa yang hilang di dalam kapal tersebut. Ketua Pengawal Pantai Itali, Marco Brusco, mengesahkan bahawa 29 orang iaitu 4 anak kapal dan 25 penumpang masih belum ditemui. Keadaan yang gelap gelita dan perabot yang hanyut di dalam kapal mewujudkan persekitaran yang berbahaya untuk penyelamat. Penyelam bekerja secara berpasangan. Mereka menggunakan corak pencarian zigzag di kawasan yang ditetapkan. Setiap selaman dirancang selama 40 minit. Mereka menandakan laluan mereka dengan tali panduan untuk orientasi dalam keadaan penglihatan yang rendah dan meletakkan tangki udara kecemasan di dalam kapal. Mereka tidak dapat melihat lebih jauh daripada 2 kaki di hadapan mereka. Penyelamat menemui mangsa yang terselamat, Termasuk pasangan pengantin baru dari Korea Selatan yang tidur sepanjang kejadian itu dan bendahari kapal yang mengalami patah kaki. Pada 16 Januari, kerja-kerja menyelamat terganggu apabila cuaca buruk menggerakkan kapal kira-kira 1.5 cm. Risikonya ialah kapal itu boleh tergelincir ke perairan yang lebih dalam atau bahan api boleh bocor. Operasi diteruskan 3 jam kemudian. Penyelamat menggunakan bahan letupan untuk membuat lubang akses pada badan kapal. Kapal itu terus bergerak secara berkala sehingga 24 Januari apabila ia diisytiharkan stabil oleh Ketua Agensi Pelindungan Awam Itali. Menjelang akhir Januari 2012, jumlah keseluruhan mayat yang ditemui ialah 17. Pada 31 Januari, pencarian di bawah garis air dihentikan. Pada bulan Februari, laporan daripada mangsa yang terselamat memberikan maklumat kepada pasukan penyelamat tentang lokasi terakhir yang diketahui bagi beberapa penumpang. Berdasarkan maklumat ini, Penyelam menemui 8 lagi mayat di dalam bangkai kapal. firma penyelamat Belanda, Smith International dan syarikat Itali, Neri, mula mengeluarkan 2,380 tan bahan api berat dari kapal tersebut. Mereka mula-mula memberi tumpuan untuk mengosongkan 15 tangki yang mengandungi kira-kira 84% bahan api kapal, yang mengambil masa hampir sebulan untuk disiapkan. Mereka menggunakan satu proses yang dipanggil hot tapping. Oleh kerana tangki-tangki itu berada di bawah air, penyelam komersial dibawa masuk untuk menyiapkan kerja tersebut. Mula-mula, penyelam memasang satu incap di bahagian bawah tangki bahan api dan satu lagi di bahagian atas. Minyak tebal itu dipanaskan supaya ia menjadi sedikit kurang likat. Air laut dipam masuk ke bahagian bawah tangki untuk menggantikan minyak yang dipam keluar melalui incap atas. Oleh kerana minyak terapung di atas air, apabila minyak dikeluarkan, air laut akan menggantikan minyak dari bahagian bawah tangki dan memastikan tangki kekal berdaya apungan negatif serta tidak menyebabkan kapal menjadi tidak stabil. Proses ini diulang sehingga kesemua 15 tangki kosong pada 24 Mac. Seterusnya, penyelam memotong lubang pada badan kapal untuk memasuki bilik enjin yang telah ditenggelami air. Mereka mengeluarkan hampir 350 meter padu minyak diesel dan pelincir lain dari bilik enjin. Di luar kapal, peralatan pencarian dan penyelamatan robotik digunakan untuk menemui 5 lagi mayat di antara bangkai kapal dan dasar laut. Selepas bahan api dan minyak dikeluarkan, Proses mengeluarkan bangkai kapal pun bermula. Terdapat 2 pilihan. Mereka boleh membuka bangkai kapal di tempat kejadian atau mereka boleh mengapungkannya dan kemudian membongkarnya di dok kering. Itulah yang mereka putuskan untuk lakukan. Satu pelan dirangka untuk menutup kebocoran pada badan kapal, mengapungkan semula kapal itu dengan bantuan pelampung besar yang boleh dikembangkan, kemudian menundanya. Ini akan menjadi operasi penyelamatan terbesar yang pernah dicuba. Ia dianggarkan menambil masa 7 hingga 10 bulan dan tertakluk kepada keadaan cuaca serta laut. Akan bermula pada Mei 2012 dengan kos $300 juta. Kontrak untuk kerja penyelamatan itu diberikan kepada usaha sama antara syarikat penyelamatan yang berpangkalan di Florida, Titan, dan firma Itali Mycopri. Nick Sloan, seorang pakar salvage dari Afrika Selatan, telah dilantik untuk mengetuai operasi tersebut. Pada bulan Jun 2012, 6 bulan selepas kapal itu terkandas, sebuah tongkang dibawa ke sebelah kanan kapal. Radar kapal, gelongsor air dan cerobong asap telah dibuang untuk menstabilkan kapal dan mengelakkannya daripada tergelincir lebih jauh ke dasar laut yang curam. Cerobong asap kapal adalah yang terakhir dibuang pada bulan Disember dan menjelang pertengahan Januari 2013, syarikat penyelamat mula membina struktur sokongan bawah air. Mula-mula, mereka mencipta dasar laut buatan daripada pasir dan simen di sisi bangkai kapal yang menghala ke bawah cerun. Kemudian, mereka membina sebuah pelantar logam untuk kapal itu diletakkan. Pada 15 Januari 2013, 2 mayat yang hilang dilihat di bahagian buritan kapal.
tetapi mereka tidak dapat dikeluarkan dari lokasi yang sukar dicapai di dalam kapal itu. Antara Januari dan September, Kerja-kerja pembinaan pelantar bawah air diteruskan. Costa Concordia mempunyai lubang besar yang menganga di bawah garis air. Jadi kejuruteraan yang digunakan untuk mengapungkannya semula memang sangat hebat. Pada 16 September, pasukan penyelamat memulakan satu proses yang dipanggil power buckling. Kabel-kabel dipasang dari pelantar ke bahagian kiri kapal. Kabel-kabel tersebut diketatkan menggunakan penegang hidrolik yang dipanggil strand jacks. Kapal itu perlahan-lahan ditarik ke posisi tegak. Semasa kapal berpusing, sponson-sponson dipenuhi dengan air laut. Berat air di dalam sponson membantu menyempurnakan putaran kapal ke posisi tegak dan kapal itu terletak di atas struktur bawah air pada keesokan paginya. Pada 26 September, satu mayat ditemui di tengah-tengah kapal. Pemeriksaan lanjut dilakukan dan sponson dipasang di bahagian kanan kapal. Pada 1 Februari 2014, semasa kerja kimpalan sponson di bahagian kanan kapal, sehelai kepingan logam jatuh ke atas seorang penyelam Spanyol, memerangkapnya dan menyebabkan luka besar di kakinya. Penyelam lain berjaya membebaskannya dan membawanya ke permukaan di mana dia kehilangan banyak darah dan meninggal dunia. Pada 14 Julai, operator penyelamat mula mengapungkan semula Costa Concordia dari pelantar tenggelamnya. 30 sponson itu masing-masing boleh menyesarkan air bersamaan kira-kira 2.5 kolam Olimpik, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 75 kolam Olimpik. Itu bermakna mereka memberikan hampir 3 kali ganda daya apungan untuk mengapungkan semula kapal seberat 60,000 tan yang perlu menyesarkan air bersamaan 24 kolam Olimpik untuk mencapai apungan neutral. Pada 23 Julai, mereka memulakan perjalanan selama 4 hari ke pelabuhan Genoa. Penyelam menemui bahagian tubuh dalam bangkai kapal semasa ia berlabuh di pelabuhan. Pada 3 November 2014, hampir 2 tahun selepas Costa Concordia terkandas, mayat terakhir ditemui dalam bangkai kapal tersebut. Sepanjang tahun 2015, kapal itu dibongkar dengan kos $115 juta dan logamnya dijual sebagai besi buruk. Costa Concordia terdampar di luar Pulau Giglio selama hampir 2 tahun. Sepanjang tempoh itu, pemburu cenderamata telah menjarah kapal tersebut, mencuri mesin daftar tunai, barang kemas, perabot, karya seni dan loceng kapal. Apabila kapal itu berlanggar dengan singkapan batu, hentaman tersebut telah mengoyakkan 2 jalur panjang keluli dari badan kapal. Jalur-jalur ini kemudiannya ditemui di dasar laut, 300 kaki dari pulau utama. Termasuk pampasan mangsa, penyelamatan dan pelupusan, jumlah keseluruhan kos bencana ini hampir $2 bilion, 3 kali ganda daripada kos pembinaannya yang bernilai $600 juta. 33 orang terkorban dalam insiden itu, termasuk 27 penumpang, 5 anak kapal dan seorang penyelam salvage. Kapten Schettino telah didakwa dengan kesalahan membunuh tanpa niat. Dalam pembelaannya, peguamnya berhujah bahawa kapal itu telah terkena sumpahan kerana botol champagne tidak pecah. Dia kini sedang menjalani hukuman penjara selama 16 tahun. Dan saya cukup pasti, dia tidak berkongsi katil dengan seorang penari berumur 25 tahun dari Moldova. Hari ini, kapal persiaran mesti menjalani latihan pemindahan kecemasan wajib sebelum kapal berlayar.